Guys, nampak ni comel kan webcam ni. Aku dah test dah dia punya performance tu especially dengan apa yang kau bayar memang tak masuk akal lah. Dia punya kualiti sangat padu. Dia punya smooth tu nampak dalam video ni. Aku teaser sikit, memang smooth gila guys. Kau perkenalkan iaitu iMac Pico Plus AI 4K webcam. Seperti kau tengok ni kotak dia comel je kan. Dan kalau kau perasan dekat kotak ni dia tulis AI Power 4K webcam. AI apa yang dekat dalam ni nantilah kita cerita lebih detail. Seperti kau tengok ada pelbagai pilihan color yang kau boleh pilih lah dekat model ni. Model yang aku dapat ni adalah model Pico Plus. Kalau kau nak yang murah sikit, dia ada model Pico biasa lah. Yang dekat belakang tadi tu adalah highlight feature dia. So jomlah kita unboxing. Pengalaman experience tu okey lah, especially dengan apa yang kau bayar. Dia punya packaging memang sangat well packaging lah. And first kali kita buka kotak tu nampak lah dia punya webcam tu comel kan webcam ni. And also dia juga ada provide warranty card. Dekat warranty card ni dipanjang sebab ada macam-macam bahasa. So standard kita baca bahasa Inggeris lah. And then kat dalam ni juga kita ada provide standard lah macam kabel untuk kita bagi power lah dekat dalam kamera webcam tu. Yang ni USB-C ke USB-C, tapi jangan takut, dia orang juga ada provide USB-A dongle kalau sekiranya PC korang atau laptop korang tak ada port USB-C. Memang sangat nice lah kat sini. And also standard juga kickstand webcam untuk kita of course lah nak bagi kabel tu berdiri. Kalau tak macam mana nak berdiri ataupun kita nak gantung dia dekat atas monitor ataupun TV kan. So standard lah dia orang juga provide kickstand webcam dia. And kaki dia so far aku guna okey lah, not bad lah. And last but not least of course lah dia punya quick start guide. Aku recommend lah untuk korang baca benda ni sebab ini dia ajalah cara detail untuk korang connect semua, cara nak download app semua dan sebagainya. So jom kita tengok design webcam ni. Pada pendapat aku memang quite solid dengan apa yang korang bayar. Aku pasti mesti ada orang curious bang kenapa ada dua kamera dekat webcam ni. Satu tu tak silap aku dicipta khas untuk sensor autofocus, manakala satu lagi tu adalah dia punya main sensor dia lah. Sensor dia menggunakan Sony as a camera kita punya main lah, which memang nice quality lah. Nanti aku tunjuk lah pertengahan video. Seperti kau tengok saya ada provide cover webcam lagi, comel je gambar panda tu kan. Bang, cara nak set up webcam ni senang tak bang? Senang je, seperti kau tengok dekat dalam video ni sampai aku membebek kan senang je. Aku cocok je USB-C dan then aku pasang je kaki dekat bawah ni, pusing-pusing macam ni, and then siap lah. Kau nak tahu boleh guna dah webcam ni dekat kau punya setup. Ikutlah kau nak letak kat atas monitor macam aku buat ni ke, ataupun kau nak pasang stand kaki khas pun boleh juga. Diorang pun ada juga provide kaki stand separately jual lah. Kalau sekiranya kau nak buat ala-ala tripod gitu pun boleh sebab diorang ada jual kaki dia lah. And then once kau dah habis setup, kau dah connect kat PC kau kau kena download app iMac Studio in order untuk kau customize anything lah. Kejap lagi aku tunjuk macam mana untuk kau customize semua. So kau install dulu app tu, and selepas dah install semua dia akan kau user interface macam ni lah. Kau ikut je lah, proceed je lah apa yang dia ajar kat sini, sebab dia ajar lah cara untuk kau guna sebenarnya app ni which is memang nice lah. Pihak iMac dia ajar quick guide lah bagi siapa yang first guna app ni, sebab kadang-kadang ada orang dia tak familiar kan dengan how webcam ni work. So memang sangat nice lah. Dia ajar satu-satu lah setiap fungsi ikon-ikon yang ada dekat dalam tu. Seperti kau tengok kat sini nak apply filter pun boleh. Nanti aku tunjuk macam mana result dia bila kita apply filter tersebut. And seperti kau tengok kamera ni juga ada built-in mic juga. Memang nice lah, siap ada built-in mic dekat dalam webcam. Ini memang benda rare lah, tak semua webcam ada, which memang padu gila lah. So jom aku tunjuk sikit lah apa benda kita boleh buat dekat dalam ni. First thing first, position kita boleh adjust. Maknanya kalau kau nak buat kamera kau sebagai portrait pun boleh, nak buat macam dia terbalik pun boleh, flick kan dia. And memang nice lah, atas bawah pun boleh. Lain macam kan. Dan color and filter ni boleh adjust macam aku bagi tu tadi. Based on kau punya lighting condition, kau punya cita rasa kau, ataupun nak buat macam situasi macam nostalgia ke, semua boleh buat menggunakan app iMac Studio ni. And also kita boleh adjust juga dia punya resolution paling tinggi 4K 30fps lah. Tapi keep in mind, kebanyakan webcam walaupun dia ada max output, for example macam ni 4K 30fps, dia punya result takkan secantik bawah resolution for example macam 1080p 60fps ni. Yang ini lagi smooth gambar apa lagi sedap mata mandang daripada 4K tu. So dia ada benda kau kena explore lah untuk kau cari yang mana yang paling terbaik lah. Dia bagi aku 1080p 60fps lah. Seperti kau tengok sekarang boleh adjust juga FOV dekat webcam ni, which memang benda yang sangat rare lah. Yang ni memang kudos lah. Dekat sini kita boleh adjust infrared based on lighting condition, filter tadi lah. Tapi yang ni kita boleh customize kau punya lah, macam mana kau nak lah based on kau punya lighting condition kat bilik korang tu. Also kita boleh adjust juga dia punya autofocus tu. Maknanya kita nak fokus pada satu objek ke, ataupun nak lebih fokus pada manusia ke, ataupun kita nak buat manual focus pun boleh menggunakan app iMac Studio ni. Memang padu lah guys. Dan kita boleh buat juga AF lock kalau sekiranya korang into that stuff lah. And apa yang AI dekat webcam ni? Ni AI dia iaitu script generation. Kita for example lah, kebanyakan orang yang beli webcam ni dia nak buat live stream. So apa fungsi script generation ni? Dia buatkan script lah based on berapa jam korang nak buat konten korang. Nampak tak itu tulis content duration, korang punya type live stream ke apa lah, semua dia boleh buat kan. Dia claim inilah AI feature yang ada dekat dalam webcam ni. Also korang boleh pilih jugalah puan macam mana korang nak kerja ni ke ChatGPT, semua boleh lah. So jom lah aku nak korang tengok result test kamera ni macam mana. So jom. So seperti korang tengok sekarang ni adalah rakaman video dan juga rakaman suara menggunakan iMac Pico Plus webcam ni lah. Maknanya yang kau dapat dengar sekarang suara aku ni bukannya suara mic lah yang aku pakai. Dia memang suara direct
Tu built-in dekat dalam webcam ni dan juga ini adalah video quality dia lah. Seperti kau tengok padu tak? Pada pendapat aku, ini adalah webcam yang paling best lah aku pernah guna so far, especially dengan apa yang kau bayar dekat model image ni. Memang tak masuk akal lah guys. Kalau kau dengar suara aku pun kuat jelas kan untuk sebuah webcam punya mic. Kalau aku diam, kau dengar tak bunyi environment aku? Patutnya ada bunyi kipas, tapi kau dengar tak? Kalau tak dengar tu memang tuli padu gila lah mic yang ada dekat dalam webcam ni. So apa pendapat korang boleh komen down below guys. So berminat tak nak beli? Kalau berminat aku akan buat link description. Harga pun tengah promo tu. So cepat beli sebelum harga promo tu habis guys.